Okay, ibu perlukan adik sebab ibu tak perlukan kakak. Okay. Sebab ini untuk adik. Okay, sebab kakak dah selalu dapat. Hari tu kan kakak dapat baju tidur. Ni untuk adik lah pula. Adik kata, ibu baju tidur adik tak ada ke? Sebab kakak dapat. Sebab mula tak nak bagi baju adik ni sebab baju kakak terlalu banyak. Bila baju kakak terlalu banyak, dia jatuh pada adik lah. Adik dapat pakai kan. Tapi tak apalah. So ini kalau korang cari satu set baju tidur lah. Ni baju tidur anak ya. Ada berapa yang ibu lupa. Yang ni 1, 2, 3, 4 dan 5. Ada 5. Korang tengok ni. Ini adalah design dia. Cantiknya. Oh, ni t-shirt korang. T-shirt. Ibu lupa. Ibu ada beli baju tidur. Tapi ibu ada beli t-shirt juga. So yang ni adalah yang t-shirt. Ibu beli yang size besar sikit kan korang. 9 ke 10 sebab boleh pakai lama. So tengok dia punya tekstur pun sangat lembut lah. Kiranya tak panas. Baju t-shirt untuk anak ibu. Adalah t-shirt dia kan. Ibu terlupa ini t-shirt. Sebab hari tu ibu ada juga beli tapi tak sampai lagi untuk baju tidur dia. So kita datangkan dulu dengan t-shirt dia. Okay, t-shirt orang kata duduk-duduk rumah, nak sejuk-sejuk, musim-musim panas kan. Serap peluh. Yang ni sesuai lah. Berasa okey kot, besar sikit okey lah. Besar sikit okey lah kot. Dia ada pakai lama kan. Tak apa, duduk rumah je pun kan. Dia bagi secara random ni. Dia tak ada pilih-pilih. Nampak? Ini dia bagi semua kalung-kalung, kata kalung-kalung gelap. Tak apalah. Sebab senang. Kalau kotor tu senang basuh ya. Tengok design dia dan kualiti kain ni pun korang boleh tengok dekat sini. Jenis yang kain sejuk. Anak akan selesa pakai lah. So satu lagi last ni, yang ni. Ni lawa kan. T-shirt sejuk, duduk kat rumah, baju lasah-lasah. Orang kata, boleh lah. Okay, yang ni murah je korang boleh klik je dekat beg kuning. Nanti kita akan tengok lah baju tidur untuk adik kan. Yang sebelum ni boleh beli baju tidur. Tapi t-shirt sampai dulu. Kain sedap. Belilah one bigger size, besar sikit. Macam anak ibu ni sebenarnya badan dia sesuai dengan saiz umur dia. Tapi ibu memang sengaja beli yang besar sikit. Supaya lama sikit dia boleh pakai t-shirt macam ni kan. Sebab duduk rumah memang kerap kali diorang akan pakai t-shirt. So lebih selesa. Okay, kat mana korang? Kat beg kuning tu. Korang beli kat situ.